Ramai perempuan ingat bila beli barang kemas 916 ni dah cukup untuk melabur. Realitinya, awak mungkin tengah rugi. Dengar ni. Pertama adalah bab ketulinan. Emas 916 ni bermaksud cuma 91.6% emasnya. Bakinya ialah logam campuran. Tapi emas 999 macam gold bar ni kan, ketulinannya ialah 99.9% emas padu. Kedua, ni rahsia yang paling besar. Tusuk nilai ataupun spread. Kalau tolak balik dengan emas 916 ni, tusuk nilainya tinggi gila. Boleh cecah 25% ke 45%. Tapi emas 999 public gold, tusuk nilainya sangat nipis, cuma 6 ke 9% je. Ibaratnya, nak melaram, belilah emas 916. Untuk pelaburan untung maksimum, wajib kumpul emas 999. Nak tak Lia bantu? Mulakan simpanan 999 awak. Klik je link di bio Lia sekarang juga. Dia boleh